Apabila radiator sumbat, secara tak langsung dia akan pelan-pelan merosakkan fan motor korang. Sebab apa jadi macam tu? Sebab suhu tak dapat. Dekat enjin korang ni, dia ada satu nama dia coolant temperature sensor. Selagi mana suhu enjin ni panas, dia akan memberi isyarat kepada fan motor engkau kena jalan. Kalau radiator sumbat, kipas ni agak-agak nak berhenti tak agak-agak? Dia dah start jalan, dia nak berhenti tak agak-agak kalau radiator ni panas lagi? Enjin panas. Radiator sumbat, enjin panas. Sensor bagi tahu relay untuk jalankan kipas. Kenapa kau nak berhenti? Aku panas lagi ni. Radiator sumbat. Kipas akan jalan 24 jam 4 jam, 5 jam sentiasa pusing. Sepatutnya kipas ni auto. Sampai tahap dia kena berhenti. Relax dulu guys. Enjin belum panas, aku santai lagi. Enjin bagi tahu panas, aku kena jalan. Aku jalan. Macam tu konsep fan motor. Secara tak langsung